Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton channel Amir Vlog, dan kepada yang belum subscribe, sila subscribe, dan lepas subscribe tu jangan lupa like, share dan komen pada sahabat-sahabat yang meminati konten-konten menerjah tempat-tempat yang sudah pun ditinggalkan, terutama tempat-tempat yang penuh dengan sejarah. Jadi pada malam ni saya akan menerjah satu kawasan pekan yang bersejarah, pekan yang penting juga di Selangor, dan di sini banyak tinggalan-tinggalan lama British. Jadi jom kita terjah salah satunya di pekan Kuala Kubu Baru. Kita berdua masuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya bersama dengan sahabat saya, Nabawi Edition, yang sedang bersiap, dan juga kita ada dua orang lagi yang mengikuti kita, dan mereka ada di sana jaga base. Jadi malam ni saya akan bersama dengan seorang sahabat YouTuber, iaitu Nabawi Edition, untuk sama-sama masuk dalam rumah ni, menerjah. Kita tengok seni bina ni yang cantik, dan diulangi sekali lagi, kami bukan mencari entiti, tapi kalau ada itu rezeki korang. Okey? Okey Bawi, dah ready? Okey, jom. Jom. Alright. Kita masuk rumah ni. Macam mana Bawi, nak masuk dulu ke? Nak masuk dulu? Okey, silakan. Saya masuk. Tengok. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kamera. Ini bahagian harapan rumah. Okey, sahabat kita sedang bereksplorasi dia. Jadi kami masuk secara berdua dalam rumah ni untuk melihat sendiri bagaimana keadaan rumah ni. Tapi saya suka dengan binaan-binaan dia tu, sejarah. Tak tahulah rumah ni kan macam mana pada zaman kegemilangan yang dulu kan. Tengok. Kalau berak buka tingkap tu orang nampak sebelah. Sebelah tu ada orang. Okey, Abang Syam. Okey. Alright. Jom kita sebelah ni lebih dekat. Tapi saya sukalah pintu dia ni. Tak tahu, mungkin ada pegawai British dulu yang duduk sini. Pangkat apa kita pun tak tahu. Lawa. Ini macam yard luar kan.
saya lah tuan punya rumah ni. Sini yang tempat lepak lah. Ini mungkin dah Kayu padu ni. Dengan cat minyak lagi. Orang buat cat minyak. Biasalah rumah zaman British ni memang macam ni. ini macam ke house tour lah. Kami berdua. Dia ada pintu, tak tahu pintu apa ni. Jom kita tengok. Oh, yang ni nampak scary ni. Okay, ni saya kira sebagai bahagian dapur. Kalau tengok ni macam bahagian dapur ada kabinet yang safety kan. Yang ni, oh ni mungkin Tengok ada chimney tak? ya ada. Dia serobong lah kat atas kan. Ya, sebab dulu tak ada dapur, tak ada dapur gas. Semuanya dapur minyak tanah. Ini mungkin nak kata dining tak juga. Dia masih ruangan dapur ni, bukan dining. Tempat apa tu dining. Scary. Tak pintu dia. Berapa bentuk? Pintu dia tebal. Pintu Dia dia diam. Siapa nama anak kau ni? tebal lah. Pintu kualiti. Ini pun dia tempat apa lah? Bakar ni. Ini dapur luar. Tapi nampak dia punya chimney ni macam besar sikit. Ini dia punya yard belakang. Oh, dia macam rumah tu pula, Kasim Baba pula, ada tong. Sebelah sini ada lagi satu bilik. Bahagian belakang rumah. Ini mungkin bilik orang gaji ke. Apa ya dinding ni? Mungkin lah, mungkin bilik pekerja orang gaji. Bilik pekerja maid kan? Maid. Ini rare. Hilang. Mana nak cari lah sekarang ni, Itulah. Rare. Bulat. Luar ni agak menakutkan sikit. Allah Akbar. Bismillah. Luar ni pun ada tandas juga. Ada ke? Dah ada tutupi. Ada tikus. Tikus. Tanda belakang. Ini suasana daripada luar. Saya pakai lampu kamera ni tak nampak, tapi saya suluh pakai ni. Yang nampak dia punya suasana dia
dengan pohon yang merendang. Kami sini tak berkesempatan nak datang pada waktu siang kerana kami shoot di tempat lain. Tapi untuk waktu malam ni kami berkesempatan lah datang sini. Ini dari peluaran dia, cantik tu. Okay, kami dah pun berkeliling dalam kawasan rumah ni dan cantik lah kawasan rumah ni kan. Saya tak tahulah macam mana keadaan dia, tak dapat bayangkan keadaan dia ketika zaman gemilang kawasan ni kan. Kawasan rumah ni macam mana susun atur perabot dia, macam mana kok ada wallpaper dinding kan. Tapi memang bagi saya rumah ni berkonsepkan Inggeris dan cantik sangat lah. Cantik sangat pasal pertama dia ada dua dapur. Satu dia banyak bilik air kat tu kan dalam rumah ni. Okay, sahabat dia pun shoot juga. Okey. Dah habis road apa kita. Okey, dengan ini saya mengakhiri eksplorasi pada malam ini bersama dengan sahabat saya, iaitu dua orang YouTuber dan juga isteri saya yang menemani saya sepanjang saya membuat konten menerjah ataupun menjelajah rumah-rumah usang di mana saja yang terdapat, terutama sekali bangunan-bangunan yang penuh dengan sejarah penjajahan daripada British dan juga Jepun. Jadi sehingga kita jumpa lagi di lain eksplorasi. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, bye bye semua.